sejahtera kepada pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Nama saya Nurul Balkis binti Muhammad Zain daripada kelas PPS 39. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk dasar pelaksanaan kokurikulum. Dasar yang keempat iaitu pelaksanaan kokurikulum sebagai lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran atau lebih dikenali sebagai PDP. Okey, baiklah. Melalui perbentangan ini, saya akan menerangkan beberapa perkara dalam dasar ini. Terutamanya ialah maksud dasar tersebut, objektif pelaksanaannya, kepentingan kepada guru serta peranan guru dalam memastikan dasar ini dapat dilaksanakan dengan berkesan di sekolah. Sebelum kita melihat dengan lebih mendalam tentang dasar ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan kokurikulum. Kokurikulum merupakan sebahagian daripada sistem pendidikan negara dan bukan sekadar aktiviti sampingan yang dijalankan selepas waktu pembelajaran di dalam bilik darjah. Ramai yang beranggapan bahawa kokurikulum hanyalah aktiviti untuk mengisi masa lapang. Namun, hakikatnya, kokurikulum memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk perkembangan murid secara menyeluruh. Oleh itu, pelaksanaan kokurikulum diberikan penekanan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai salah satu komponen utama dalam sistem pendidikan. Secara umumnya, kokurikulum ialah satu medium yang membantu melengkapkan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah melalui penyertaan dalam pelbagai aktiviti seperti unit beruniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan. Murid bukan sahaja memperoleh pengalaman baharu, malah dapat mengukuhkan pengetahuan yang dipelajari semasa sesi PDP. Sebagai contoh, jika murid mempelajari konsep sains di dalam kelas, mereka boleh mengaplikasikan ilmu tersebut melalui aktiviti eksperimen, lawatan pendidikan atau pertandingan inovasi yang dianjurkan oleh kelab sains. Begitu juga dengan mata pelajaran matematik yang boleh diperkukuhkan melalui kuis atau permainan berasaskan penyelesaian masalah. Ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana murid bukan sahaja menghafal fakta tetapi memahami dan mengaplikasikan ilmu dalam situasi sebenar. Selain membantu mengukuhkan aspek akademik, kokurikulum juga menjadikan satu platform terbaik untuk membangunkan kemahiran insaniah atau soft skill yang sangat diperlukan dalam kehidupan. Antaranya ialah kemahiran komunikasi kepimpinan, kerjasama, pemikiran kritis, kreativiti serta menyelesaikan masalah. Kemahiran ini sukar diperoleh hanya kerana pembelajaran teori di dalam kelas, tetapi dapat dipupuk secara semula jadi apabila murid terlibat dalam pelbagai aktiviti secara aktif. Sebagai contoh, apabila murid diberikan tanggungjawab sebagai pengerusi, setiausaha ataupun ketua pasukan dalam sesuatu aktiviti, mereka akan belajar cara mengurus program, membahagikan tugas, membuat keputusan dan menyelesaikan konflik dalam kumpulan. Pengalaman seperti ini mampu meningkatkan keyakinan diri dan membentuk sikap kepimpinan yang baik sejak usia muda. Di samping itu, kokurikulum juga berperanan penting dalam membentuk sahsiah dan nilai murni diri murid. Melalui penglibatan secara konsisten, murid akan belajar tentang kepentingan disiplin, mematuhi peraturan, menepati masa, bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan serta menghormati guru dan rakan-rakan.
Mereka juga akan memahami nilai kerjasama, toleransi, semangat kesukanan dan saling membantu tanpa mengira latar belakang, kaum, agama ataupun budaya. Bukan itu sahaja, aktiviti kokurikulum turut memberikan peluang kepada murid untuk mencungkil dan mengembangkan bakat serta potensi yang mungkin tidak dapat ditonjolkan di dalam bilik darjah. Ada murid yang berbakat dalam bidang sukan, muzik, seni, kepimpinan atau inovasi. Melalui kokurikulum, bakat ini dapat diasah sehingga mampu mewakili sekolah, daerah, negeri, malah peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Dari sudut perkembangan diri pula, penglibatan dalam kokurikulum dapat membantu murid menjadi individu yang lebih berdikari, berani, mencuba perkara baharu serta bersedia menghadapi cabaran. Pengalaman menyertai pertandingan, perkemahan, khidmat masyarakat dan program kepimpinan akan memberikan mereka pembelajaran yang tidak dapat diperoleh melalui buku teks. Oleh itu, jelaslah bahawa kokurikulum bukan sekadar aktiviti tambahan atau pelengkap kepada pembelajaran di sekolah. Sebaliknya, kokurikulum merupakan satu komponen yang penting dalam sistem pendidikan yang membantu melahirkan murid yang seimbang dan berkualiti. Melalui gabungan ilmu pengetahuan, kemahiran, pengalaman serta penerapan nilai murni, murid dapat berkembang secara menyeluruh dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial, selaras dengan hasrat falsafah pendidikan kebangsaan. Kesimpulannya, kokurikulum bukan sahaja mampu meningkatkan pencapaian akademik, malah berperanan besar dalam membentuk sahsiah, mengembangkan potensi diri serta menyediakan murid menjadi individu yang berilmu, berkemahiran, berakhlak mulia dan membantu menyumbangkan kepada masyarakat serta pada masa hadapan. Sekarang kita lihat maksud dasar 4. Dasar ini menegaskan bahawa semua aktiviti kokurikulum perlu dirancang sebagai lanjutan kepada PDP dan bukannya dijalan secara berasingan. Ini bermaksud apa yang dipelajari di dalam kelas perlu diteruskan melalui aktiviti kokurikulum supaya murid dapat mengaplikasikan ilmu, kemahiran dan nilai yang telah dipelajari. Sebagai contoh, selepas murid mempelajari topik penjagaan alam sekitar dalam mata pelajaran sains, Kelab Alam Sekitar boleh menganjurkan program Kitar Semula di sekolah. Melalui aktiviti seperti ini, murid bukan sahaja memahami teori, malah mereka sendiri dapat melaksanakan amalan tersebut dalam situasi sebenar. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih bermakna kerana pelajar dapat belajar melalui pengalaman sebenar, bukan sekadar teori yang diajar di dalam kelas semata-mata. Hal ini dapat meningkatkan pengalaman dan pengetahuan seseorang murid dalam kehidupan seharian. Pelaksanaan dasar ini mempunyai beberapa objektif utama. Antaranya ialah mengukuhkan pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas. Selain itu, dasar ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran insaniah seperti komunikasi, kepimpinan dan kerjasama. Objektif seterusnya ialah membentuk sahsiah dan nilai murni dalam kalangan murid. Di samping itu, kokurikulum menggalakkan pembelajaran berasaskan pengalaman kerana murid belajar melalui aktiviti sebenar. Seterusnya, ia dapat meningkatkan minat dan motivasi murid
terhadap pembelajaran. Akhir sekali, dasar ini membantu menyediakan murid dalam menghadapi cabaran masa hadapan dengan melengkapkan mereka dengan pelbagai kemahiran abad ke-21. Baiklah, objektif pertama ialah mengukuhkan pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas. Kadang-kadang murid hanya memahami sesuatu konsep secara teori, bukan secara pengalaman. Oleh itu, aktiviti kokurikulum memberi peluang kepada mereka melihat bagaimana ilmu tersebut digunakan dalam kehidupan sebenar. Sebagai contoh, kelab matematik boleh mengadakan pertandingan kuis dan permainan logik. Manakala, kelab bahasa Melayu pula boleh menganjurkan pertandingan pidato atau syarahan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa. Seterusnya, Persatuan Sains juga boleh menjalankan eksperimen mudah di luar waktu pembelajaran. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja dapat mengingati fakta, tetapi mereka memahami konsep dengan lebih mendalam kerana mereka sendiri mengaplikasikan pengetahuan tersebut. Hal ini kerana murid-murid dapat melaksanakan aktiviti itu secara nyata dan bukan sahaja melihat di dalam buku ataupun video yang disampaikan oleh guru tanpa. Seterusnya ialah objektif kedua, ialah mengembang kemahiran insaniah. Kemahiran pertama ialah kemahiran komunikasi. Melalui kokurikulum, murid dapat belajar bercakap di hadapan khalayak ramai, memberi pendapat dan berinteraksi dengan guru serta rakan-rakan mereka. Kemahiran kedua ialah kemahiran kepimpinan. Sebagai contoh, apabila murid menjadi pengurusi kelab atau ketua projek, mereka dapat belajar mengurus ahli dan membuat keputusan. Kemahiran ketiga ialah kemahiran bekerjasama dalam kumpulan. Murid dapat menghormati pendapat orang lain serta bekerjasama mencapai matlamat yang sama. Akhir sekali ialah kemahiran menyelesaikan masalah. Dalam setiap program, pasti ada timbul cabaran seperti kekurangan bahan atau konflik dalam kumpulan. Situasi ini dapat melatih murid berfikir secara kreatif dan kritis untuk mencari penyelesaian yang dihadapi oleh mereka. Selain meningkatkan ilmu, kokurikulum juga membentuk sahsiah murid. Aktiviti kokurikulum memberikan peluang kepada mereka untuk mengamalkan nilai yang dipelajari dalam mata pelajaran seperti pendidikan Islam, pendidikan moral dan pendidikan sivik. Antara nilai yang diterapkan ialah disiplin, bekerjasama, tanggungjawab, hormat menghormati dan semangat patriotisme. Sebagai contoh, aktiviti gotong royong sekolah dapat mengajar murid menjaga kebersihan, bekerjasama serta bertanggungjawab terhadap persekitaran. Oleh sebab itu, kokurikulum memainkan peranan penting dalam melahirkan murid yang bukan sahaja cemerlang daripada akademik tetapi juga mempunyai akhlak yang baik. Seterusnya ialah pembelajaran berasaskan pengalaman. Pendekatan ini menjadikan pembelajaran lebih menarik kerana murid belajar melalui pengalaman sebenar. Sebagai contoh, lawatan sambil belajar ke muzium membolehkan murid melihat sendiri bahan sejarah yang dipelajari di dalam kelas. Seterusnya seperti
Perkemahan unit beruniform pula mengajar kemahiran berdikari, berdisiplin dan kepimpinan. Program keusahawanan sekolah pula memberi pengalaman kepada murid menguruskan jualan, kewangan dan pemasaran. Semua pengalaman ini membantu murid menghubungkan teori dengan amali, sekaligus dapat meningkatkan kefahaman mereka tentang apa yang dipelajari dan mengamalkan perkara tersebut secara dalam pengalaman hidup mereka sendiri. Objektif seterusnya ialah meningkatkan minat dan motivasi murid. Apabila murid melihat ilmu yang dipelajari mempunyai kegunaan dalam kehidupan sebenar, mereka akan lebih berminat untuk belajar. Sebagai contoh, murid yang menyertai kelab robotik biasanya lebih berminat terhadap mata pelajaran sains dan matematik. Begitu juga dengan murid yang aktif dalam kelab bahasa akan lebih yakin berkomunikasi. Secara tidak langsung, keadaan ini boleh meningkatkan pencapaian akademik kerana murid lebih seronok mengikuti proses pembelajaran. Objektif terakhir ialah menyediakan murid menghadapi cabaran masa hadapan. Antara kemahiran yang diterapkan ialah pemikiran kritis. Kemahiran ini membantu murid membuat keputusan yang rasional apabila berhadapan dengan sesuatu masalah. Selain itu, murid juga digalakkan menjadi kreatif dan menghasilkan idea baru. Kemahiran kolaborasi pula melatih murid bekerjasama dengan pelbagai pihak. Akhir sekali ialah kemahiran komunikasi yang sangat penting dalam dunia pekerjaan. Kesemua kemahiran ini dikenali sebagai kemahiran abad ke-21 yang amat diperlukan pada masa kini. Bagi memastikan dasar ini berjaya dilaksanakan, guru juga memainkan peranan yang sangat penting. Yang pertama ialah guru perlu merancang aktiviti yang selaras dengan objektif pembelajaran. Yang kedua ialah guru perlu membimbing murid sepanjang aktiviti yang dijalankan supaya objektif yang ditetapkan dapat dicapai. Yang ketiga ialah guru menilai keberkesanan program, sama ada program ini berjaya ataupun tidak, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid. Selain itu, guru juga perlu memberikan galakan dan motivasi kepada murid aktif menyertai kokurikulum. Dengan bimbingan guru, pelaksanaan dasar ini akan menjadikan lebih sistematik dan berkesan. Kesimpulannya, pelaksanaan kokurikulum sebagai lanjutan kepada PDP sangat penting dalam sistem pendidikan negara. Dasar ini bukan sahaja mengukuhkan pengetahuan murid, malah membantu mereka dalam membentuk sahsiah, meningkatkan kemahiran insaniah serta menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan bermakna. Melalui pelaksanaan yang terancang, murid dapat berkembang secara menyeluruh daripada aspek akademik, sosial, emosi dan kepimpinan. Oleh itu, semua pihak termasuklah guru, murid dan sekolah perlu bekerjasama bagi memastikan kokurikulum benar-benar menjadi pelengkap kepada proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Baiklah, sekian sahaja perbentangan saya pada hari ini berkaitan dasar pelaksanaan kokurikulum. Dasar utama 4 iaitu pelaksanaan kokurikulum sebagai lanjutan kepada proses pengajaran dan pembelajaran.
Saya berharap perbincangan ini dapat memberikan kefahaman tentang kepentingan kokurikulum dalam melahirkan murid yang seimbang dan holistik. Terima kasih atas semua perhatian yang diberikan kepada saya. Saya berharap apa yang saya sampaikan memberi manfaat dan ilmu pengetahuan yang baharu kepada anda semua.